كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta dunia yang menggelapkan cahaya iman. Tajuk ini mengingatkan kita tentang bahaya terlalu mencintai dunia dan bagaimana ia boleh menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu cinta dunia? Cinta dunia merujuk kepada kecintaan yang berlebihan terhadap perkara-perkara duniawi seperti harta, pangkat, kemewahan, populariti dan segala bentuk kesenangan hidup. Ini bukan bermakna kita dilarang untuk menikmati kehidupan dunia. Tetapi apabila kecintaan terhadapnya melebihi kecintaan kepada Allah, maka ia menjadi masalah yang besar. Dunia adalah tempat ujian dan keutamaan kita sepatutnya adalah untuk hidup menurut petunjuk Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hatinya penuh dengan cinta dunia, maka cahaya iman akan hilang darinya. Hadis ini menunjukkan betapa bahaya apabila dunia menjadi tempat yang paling dicintai dalam hati. Dunia yang berlebihan boleh menyebabkan kita lebih mementingkan kesenangan sementara dan mengabaikan persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa dunia adalah tempat ujian dan kehidupan yang sebenar adalah di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu sebagai ganjaran dan lebih baik harapannya. Al-Baqarah ayat 132. Kita harus melihat dunia ini sebagai tempat persinggahan sementara yang penuh dengan ujian dan tidak terpedaya dengan kemewahan atau kesenangan yang ada di dalamnya. Apa yang penting adalah amal soleh dan bekalan untuk akhirat. Marilah kita semua berusaha untuk tidak terperangkap dalam cinta dunia yang berlebihan kerana ia hanya menggelapkan cahaya iman di dalam hati kita. Semoga kita sentiasa dapat menjaga keseimbangan dalam hidup, mengutamakan akhirat dan menjalani kehidupan ini dengan tujuan yang jelas. Dan juga kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.